Today we gonna go to Genting Theme Park sebab kita orang semua dah habis papers. Today kita ada Ehsan, kita orang punya driver. Say hello Ehsan. Hello. Hello. Okay, thank you so much. Next kita ada Wawa. Say hello. Hello. Kenapa korang semua tak bersemangat ni? Saya sangat bersemangat sekarang. Oh my god, so lawa lighting. Kita orang pergi bertiga je sebab kita nak reward. Semua dah habis paper. Kita jumpa kat atas nanti. Kita orang dekat Batang Kali dah. Apa guys? Okay, semua simpan energi. Sabar ya. Saya kena mencari energi sebab atas saya kacau untuk hype kan. Okay? Ya. Kita orang dah sampai Genting, tapi Genting kat bawah ni which is dekat macam nak pergi GPU. So ya, sabar. Kita orang dah sampai. Kita orang pergi ke atas sebab dia dekat dan kita rasa macam lagi murah berbanding naik kereta kabel. Sekejap kita jumpa. Okay, bye-bye. Can't wait. Ada bagai kasut. Oh my god. Ada bagai kasut. Sana, you excited? Anjay. Kan excited tak? So sekarang pukul 10. So 10. Smart outfit check. My PO baju, and then my cargo, lepas tu Puma, you guys can see, and handbags. That's all. I have my topi also. Kita dah dalam mall Sky Avenue dah. So kita orang nak turun bawah. Let's go. Yes. Wow. Hai orang, kita dah masuk. Can't wait. Excited wah. Kenapa macam tu? This is my outfit. Hai semua. Saya dapat harga promo tadi 39. Tak nak faham. Saya bukan nak faham. Dan korang ambil IC korang tu, nanti dia suruh masuk dalam lesen tu. Lepas tu senang bayar kad. Ya. Scan je. Wait. Kita bukan nak faham. But it's okay. Kita tunggu Ehsan. Okay. Mana yang tunjuk Genting tu? This is my first time ever masuk Genting. Kita orang kena start main pukul 12. So everything main pukul 12 je. Satu kot. Tu nampak tak Skyward? Korang nampak tak? Tu Skyward. Dah ada orang main. So Kita beratur untuk samba glider. yes. Ramai gila. Yo. Ramai gila. Ramai di mana? Tak ada. So, are you excited? Are you excited? Of course, I'm so excited. Okay. Harap-harap tak adalah barang terjatuh ya. Okay, doa
je. Kita jumpa lepas ride lah. Lama lagi lah ni sebab kita tengah beratur. So, this is us. First ride. So lah, okay lah. Sebab dia tinggi tapi okay je. Okay. Next, akan lebih ekstrim sebab ni tak ekstrim sangat. Faham tak? Oh, yeah. Okay, so next, let's go. This not laju tau, tapi wang menjerit. Lencong tu lah. Lencong. But this is not laju, okay? Kita orang akan pergi ke second ride. So, kita tengok pergi mana. This is us tadi. Ya. Mana? Semua orang tengah tangkap gambar. This is a roller coaster. Kita orang akan naik jap lagi kot. Sebab dia basah. Dulu, aircon ni Orang akan naik aircon ni. Jom. Oh my god. Salah inform. Second ride. Jumpa korang lepas ni. Roller coaster boleh? Mana boleh? Ini boleh lain. Boleh ke? Ini boleh. Ha. Korang, this is us after second ride. Memang getah. Tak tahulah korang. Tak tahulah jadi apa muka. Ada ke muka kita? Ada ke? Cuba tengok. Tengok ni korang. This is us. Apa ni? Boleh scan ke? Kita tengok ada gambar kita tak? Ada lah tempat ni. Buat tak gambar lah, pakai handphone. No, this is our third ride. Kita orang ni tak tahu naik apa, just naik boat ke apa ke. And we just go je. But so far tadi macam I hate naik roller coaster, but it's so fun. Kita dah naik ride ke berapa? Ride ke 3. Let's go. Expedition. Ya ke? Kita orang akan macam naik boat lah. Chill. Cika-cu. Bye. Fresh tracks. Looks like they went into this ice cavern. Great. Kamera dah tak ada. Okay, let's leave. Positive.
still shaking, guys. It was so infinity lah, because extreme gila lah. I mean like extreme lah daripada yang lain-lain. So korang naiklah kau datang sini. Kan makan? Seronoknya. Tapi tak boleh buka mata. boleh. Fun Kita juga. main. Tapi jagilah. Kita baru lepas pening tau ni. Kita baru je rasa macam tak dekat dunia ni. Okay. Diesel. Ha. Fine, right. So yang kelima. So kita tengah tunggu nak masuk. Ini yang macam 3D punya. So I don't know lah what happened lah kat dalam tu. I feel dizzy right now. Like sebab tadi so kita tengoklah macam mana. Kita jumpa after ride lah, sebab battery nak habis dah. It's us after ride kelima, and okay lah, berbaloi lah kita. Pin RM12 je. Oh, pin eh? Okay lah, pin. Okay kan? Ini ya. Berbaloi lah, tunggu lama. Tapi dia okay lah. Kita jumpa ride seterusnya. Please use your card. Yeah. Sama beli button. So, this is good game. Sebab nampak real. We are done makan. We're going to play. Go. Kita jumpa after ride. Okay. Ini ride ke-6 kita orang. Wow. Ini paling kelakar, guys. Sumpah kelakar. Dia cakap kelakar naik dia. So kita dah reserve yang tu, tapi kita orang naik pukul 5 nanti. So far this ride paling fun lah. Okay, kita jumpa next ride. Okay, our 7 ride kita orang naik kuda. So we just want to chill before kita naik yang last kali. Okay, so orang dah naik 7 game. 7 game. Dan ni yang ke-8. Naik benda ni pula lepas ni. So, check it out. Cuba lepas ni. Bye bye. Another ride yang ke-9. Ride yang basah. Oh my god. Bye bye. Bye-bye. Bye. Basah? Basah? Basah. Basah. Tak adalah basah sangat. Anjir. Bye. Ride yang ke-10. Woohoo! Ride yang ke-10. Sekarang dah pukul 5. Sekejap ya. Pukul 5.
for the last time. Kita orang dah habis. Sinilah. Finally kita orang habis 10 orang. Yeay! Pusing. 2, 3 pusing. Macam. Saya rate for 10. For keseluruhannya saya puas hati semua benda. Sebab naik tu best. Nampak tak guys? So saya rate infinity because this is so fun. Korang kena datang lah. Okay. 9. Dia rate 9. Why negative 1? Kenapa? Negative 1? Kenapa minus 1? Negative 1. Ni sebab basah ni. Kau tengoklah ni hai. Si Aida. Saya basah juga tapi tak sangat. So kita tunggu lagi seorang, which is Ehsan. Dia rate berapa? Sabar jaya. Overall Berapa persen? 8.5 per 10. Sebab kenapa kurang? Sebab tak banyak main. Sebab ada 2 game yang tutup. Yes. Game tu dan game base kan? Okay. Betul. So, ada lagi nak cakap? So tak ada apa-apa. Jumpa next vlog. Kita pergi mana? Kita orang nak pergi ambil bag dan ambil balik. Tu je. Okay? Jumpa next vlog. Bye-bye. Annyeong. Hi guys. So this is for closing this vlog. So I bought this kentang sebab lapar. I think that's all from me. Thank you for watching and meet you for another vlog. Okay? That's all from me and thank you. Bye bye.